guys, saya akan terangkan mengenai Google Docs. Okey, kadang-kadang cikgu telah mempunyai hasil kerja dalam Microsoft Word. Apabila kita ingin menggunakan Google Docs, kita boleh terus upload di dalam Google Drive. Contohnya saya uploadkan Google Docs. Okey, saya uploadkan Microsoft Word ni. Dia akan ada simbol W. Simbol W bermaksud tidak boleh edit lah sebab dalam bentuk format Microsoft Word. Okey, jadi saya akan tukar dia ke dalam bentuk Google Docs. Saya tekan open with, tukar. Okey, dah berjaya. Okey, jadi ini yang kita akan berikan kepada pelajar. Kita akan share kepada akaun pelajar. Okey, kita masukkan email pelajar ke dalam ini dan setting dia can edit. Dan kita tekan done lah. Okey, apabila pelajar telah menerima, dia akan buka Google Doc dan dia akan mula menjawab. Kita akan lihat pelajar menjawab selepas ini. Okey. Sini kalau kita lihat pelajar bersama-sama dalam masa serentak, bersama-sama guru juga dapat berkolaborasi memberikan jawapan. Setiap orang memainkan peranan. Contohnya di sini ada lebih kurang 17 orang pelajar dalam subjek kemahiran hidup, kemahiran teknikal. Mereka dapat chat dengan cikgu di sebelah sini dengan bersama rakan-rakan. Jadi di sini kalau kita tengok ada nama-nama yang keluar warna ni, mereka bersama-sama menyiapkan kerja di sini. Kalau kita lihat. Okey, mereka secara serentak tolong-menolong menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh guru lah. Di sini sistem kolaborasi digunakan. Sekian, terima kasih.